Setiap pagi, Pak Amin akan singgah di gerai kecil Mak Timah sebelum ke tempat kerja. Tanpa pernah memberitahu sesiapa, dia akan bayar lebih untuk secawan teh kosong. Lebih ni sedekah, katanya perlahan, setiap kali Mak Timah memulangkan baki. Hakikatnya, Pak Amin tahu Mak Timah menanggung cucu yatim dan sering kekurangan wang. Namun dia tak pernah bercerita, tak pernah memuatnai apa-apa dan tak pernah mengharap balasan. Suatu hari, kilang tempat Pak Amin bekerja gulung tikar. Dia hilang pekerjaan serta-merta. Dalam keadaan buntu, dia dipanggil ke satu temu duga kerja yang dianjurkan oleh sebuah syarikat besar. Di bilik menunggu, Pak Amin terkejut melihat wajah yang sangat dikenali, Mak Timah. Rupanya, Mak Timah ialah ibu kepada pengarah syarikat itu. Gerai kecil itu hanyalah caranya mengisi masa selepas kehilangan suami. Pengarah itu tersenyum dan berkata, "Saya cari pekerja yang jujur dan berhati baik. Ibu saya selalu bercerita tentang seorang lelaki yang menolong tanpa mahu dipuji." Pak Amin diterima bekerja bukan kerana sijil, bukan kerana pengalaman semata-mata, tetapi kerana kebaikan yang dilakukan secara senyap-senyap.